Cuba korang bayangkan, kalau korang tengah naik kereta, tiba-tiba sayang korang pancet. Lepas tu korang pula decide nak pergi beli minyak RON 95 and tuang minyak untuk kereta korang. Korang rasa kereta tu akan jalan balik macam normal ke? Mestilah tak kan? Sebab punca utama korang berhenti tepi jalan sebab tayar korang yang pancet. Sama juga, ramai yang ada masalah keguguran rambut. Tapi bila diorang ada masalah keguguran rambut, apa yang diorang akan buat? Diorang pergi Instagram, Facebook, TikTok dan sebagainya untuk cari apa jalan penyelesaian untuk masalah keguguran rambut diorang. Tapi selalunya diorang akan jumpa spray, ubat dan sebagainya, and diorang akan beli and diorang akan cuba. Bila diorang cuba, masalah keguguran rambut tu tak ada improvement langsung. Kenapa? Kerana jika korang nak tahu kenapa korang ada masalah keguguran rambut, first of all korang kena tahu apa punca dia. Punca dia bagi lelaki kebanyakannya adalah kerana masalah genetik. Bila kita cakap pasal masalah genetik, satu-satunya ubat yang boleh mengurangkan masalah keguguran rambut kerana masalah genetik di kalangan lelaki adalah ubat finasteride, dan juga ubat untuk menebalkan semula rambut ialah minoxidil. Jadi finasteride dan minoxidil perlu digunakan secara together untuk make sure yang kita dapat rambut yang tebal semula. Bagi perempuan pula, masalah keguguran rambut selalunya akan berlaku kerana kekurangan vitamin D, kekurangan zat besi dan juga masalah thyroid, dan juga ada di kalangan wanita yang mengalami masalah PCOS ataupun Polycystic Ovarian Syndrome. Jika anda mengalami masalah keguguran rambut dan buntu tidak tahu apa punca masalah keguguran rambut anda, jangan lupa datang jumpa Dr. A. Take care guys.